bro, 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 Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Selamat datang ke Bro Sempoy Channel solo segment. Okay, hari ni kita ada kat special tempat pasal aku on holiday, jadi kita buat lain daripada lain lah. Kita sekarang ada kat Terengganu. Aku nervous sikit pasal tempat dia banyak cerita. Okay, for now kita golek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hey, jangan lupa like, share, comment, and hit bell notification. Ding 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 ding. Let's go. Alright, welcome back. Okay guys, ni hari aku ada special appearance lah kira. Okay, ni saudara bini aku. Nama betul Faizul, tapi nama glamour dia Joe. Okay, ni Joe. Okay, Joe akan bawa kita ke satu tempat. Apa Joe? Rukubo. Dukubo. Ni nama dia, nama tempat dia Rukubo. Okay. Kat sini kalau tengok belakang ni dia ada satu kapal. Kapal Vietnam dulu yang pecah. Tahun bila aku tak ingat, sorry. Dekat sini kalau cerita dulu lah. Masa kapal ni pecah, mayat bergelimpangan lah kat sini. Vietnam punya ni. Vietnam punya Mayat orang. Orang. kat sini. Okay. Alright. Okay. Kita tengok kapal tu dulu. Kita ke depan sikit lah. Stay je. Okay. Right, tak nampak je Ahmad. Try slow kan. Sorry lah kalau berangin, tempat ni berangin gila. Okay, kita kat tepi pantai. Okay, kalau nampak daripada Sulu tu Sampai belakang. Dia sampai tu. belakang lah kapal dia. Ahmad, lampu tu nampak kan? Ini lah. Nampak tu. Tu. Tu dia. Itu besi dia. Okay guys, tu besi Kapal Vietnam. kapal Vietnam yang pecah dulu tahun berapa tak boleh ingat. InsyaAllah kalau editor boleh check, nanti editor checkkan. Okay, for now kita cek tempat untuk duduk, kita berbual dengan Joe lagi. Okay, tunggu sebentar. Right, okay, kita kembali. Okay, boleh satu. Boleh. Alright. Boleh je. Kita Sempoy punya. Okay. Okay, macam tadi kau cakap kan. Tempat ni ada banyak cerita. Banyak, cerita memang banyak. Okay. Daripada aku kecil, banyak juga lah cerita. Tengok apa mayat daripada orang tak tahu, tak kenal kan. So kita tak tahu identiti diorang daripada mana. Daripada mana, Ada yang daripada pasal- Indon, ada daripada Myanmar. Kita tak tahu. Ada yang datang naik kan. Orang kampung jumpa report polis, orang kat lah. Ada yang cukup sifat, ada yang tak cukup sifat. Sifat. Sekarang pun masalah juga ni. Sekarang hujan. Hujan ni. Pause dulu. Sur. Guys, stand by. Okay guys. Sekarang tak mengizinkan. Kalau korang dah tengok kita dah basah kuyuk. Dah tak sempat nak lari. Okay. Kita dah patah balik kat rumah makcik. Mak dia lah. Okay. So kita akan buat. Kita akan continue video ni kat satu pondok kat sebelah. Okay. Tengok. Aziz pun dah basah. Cameraman kat belakang. Mamat pun dah basah. Okay guys. Kita jumpa korang sekejap je lagi. Ciao. Alright. Okay guys. Welcome back. Okay. Nampaknya macam cuaca tak mengizinkan. Jadi kita kat bawah ni lah. Ni pun hujan masih lebat lagi. Okay Jo. Tadi cerita tadi. Pasal kapal pecah tu. Macam mana tu?
Dia kapal tu aku tak tahu daripada mana tapi memang daripada Vietnam lah. Okey. Dia cerita kan. Itu dulu ada satu kapal tu pecah. Ramai lah. Yang mati berapa ratus orang aku tak tahu lah. Tapi yang mati memang ramai. Itu sebuah orang kat mana? Kat situ juga. Ibu ada yang dekat situ, ada yang cakap, ada yang ambil pergi mana tak tahu lah. Orang kutip kan, orang kutip. Lepas tu ada yang hidup, dia orang atau pergi mana tak tahu. Ada yang hidup juga? Ada yang hidup. Okey. Cik, tadi tempat tu memang seram. Memang aku tak nampak lah. Tapi kau nampak kan? Cik. Yang nampak mula-mula tadi lah. Yang first sampai tadi, kalau yang masa komik slide tadi belah kiri lah. Belah kiri dekat pesur tu kemungkinan lah. Aku rasa perempuan dekat situ. Okey. Dia ada pandang kita. Itu yang kita cakap tak boleh lama kan. Betul, tak boleh lama. itu. Lepas tu dah sampai kita duduk dekat apa tadi sambil kita borak tadi kan. Yang kedua tadi. Tempat tu. Tempat duduk tu. Hujan. Tadi tu aku dah rasa macam dia tak bagi lah ni. Betul, dia tak izinkan lah. Memang tak bagi lah dia. Ni pun macam keadaan memang tak mengizinkan lah. Ini kita nak cerita pun nak kena berbual kuat-kuat. Rasa macam dia tak mengizinkan juga untuk cerita. Kita try kita punya best lah untuk kasih cerita lah. Okay. Habis dah keluar tu kau nampak apa? Okay guys. Yang nampak, jom. Korang tahu aku penakut. Jom tunjuk pun aku tengok. Lepas tu aku tengok depan balik. Okay, yang itu nombor 2. Yang masa nak keluar tadi, yang atas motor tadi, yang masa nak keluar pusing kan. Pusing. Aku ada tunjukkan Sufi, tapi Sufi tak nak tengok. Dah tengok. Aku tengok sekejap. Aku nampak pun hitam besar lah. Hitam besar. Tapi tak berani nak kata apa benda kan. Tapi kalau hitam besar, mata merah. Alhamdulillah. Ada merah. Mungkin mengikut orang, gondor-gondor. Ada orang yang cakap hantu raya. Allah alam lah. Banyak benda lah. Okay, jom. Aku buat podcast cerita seram. Okay, kau kasih aku satu cerita seram kau yang kau kat kampung. Dekat kampung lah. Setakat ni yang kalau seram pun yang dengan cerita orang kan. Lepas tu ada yang accident dekat situ. Jalan keluar, kita keluar tadi kan. Depan sana kan ada selekor. Hutan lipo. Hutan lipo dekat jambatan. Di situ memang kebanyakan orang accident lah. Kalau ada yang orang tanya pun ada cakap ada nampak perempuan dengan anak 2 orang. Ada tengah jalan? Dengan anak? Dengan anak. Tapi tak tahu lah cerita tu dari mana. Kebanyakan macam tu lah. Kebanyakan. Tapi mana datang anak dan perempuan tu tak tahu lah. Itu Allah alam. Okay. Okay, ini short video. Solo segment. Ini short video. Okay. Aku nak tanya satu je. Yang famous kat sini. Yang tadi kita ada berbual. Ulit Mayang. Betul ke kalau mainkan lagu Ulit Mayang tu, dia 7 puteri? 7 puteri. Betul lah, 7 puteri tu akan datang. Dia kalau kena dengan waktu dia mungkin dengan cara kita siapkan kan dengan puteri pakaian dengan warna kuning dia. Sebab kebanyakan macam cerita-cerita yang sebelum ni pun ada diorang buat shoot dekat Antar Abang. Ada yang kena kena kacau apa semua kan. Kemungkinan banyak benda tu terpengaruh dengan situasi kat situ. Okey, keadaan. Tapi macam lagu Ulit Mayang tu ada orang yang cakap lagu yang diorang mainkan sekarang ni bukan lagu asal dia. Bukan. Kan? Dia ada lagu asal dia sendiri. Itu hari dekat kesenian budaya negeri Terengganu. Okey. Ada main lagu tu. Yang asli tu. Tapi tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa je. Tak ada apa-apa. Sira senang cakap nak kena minta keizinan orang-orang untuk main lagu ni kira. Ke macam mana? Keizinan mungkin tak juga kot. Tapi kena apa orang cakap? Berhati-hati. Berhati-hati lah. Sebab tak semua orang sama. Betul. Tak semua orang sama. Ada yang kuat kan. Ada aura dia rendah. Itu macam tu. Faham. Tapi kalau macam kat surrounding rumah ni je, aku dengar tadi kau ada cakap yang kat belakang kita ni, pokok apa? Pokok apa? Pokok jambu. Jambu air lah. Ada kalau orang Kelantan panggil ketere. Jambu ketere. Sini bukan tempat, mungkin tempat laluan diorang. Ada. Sebab ni kan tempat lama. Betul. Jalan lama. Tempat lama lah. Tempat lama. Ada juga kau belakang ni kan dah baru. Betul. Sini panggil baru. Baru tu apa? Baru ni macam sungai lah.
Oh, macam okey. sungai. Ha. Baru kalau dulu masa aku kecil dulu, Ha. memang aku main belakang ni je. Ikan Di ruan. sungai lah. Ikan ruan apa. Kat sini pun kalau dulu-dulu punya cerita lah, ada jugalah yang nampak apa semua kan. Nampak apa tu? Nampak macam-macam lah. Kau kasih kia-kia, kau jangan panggil dia. Kau ni berbual tak ada kia-kia. Yang dulu adalah budak-budak cerita kan, mancing, ada nampak api, bola api, dekat jambatan tu kan. Bola api tu aku tak tahu apa benda. Kalau api tu bukan tu yang diorang bagi apa? 77. Penanggal. Ha? Penanggal. Kau ni memang tak tapis terus. Kan? Penanggal kan? Aduh. Tak adalah, betul lah. Lepas tu, kalau macam kat sini, itu apa Bilal lah. Bilal yang buat jambatan tu dulu. Okey. Sebab belakang sana ada kebun kelapa dia. Okey dah yang tadi kita pancing tu dalam lagi ada lagi ah. Ada lagi. Ada lagi tempat lagi? Tempat lagi. Oh, Sebab sekarang ni kan rumah lain. Dulu tandas kat luar. betul. So bila malam kita nak keluar, macam-macam lah kita nampak. Dulu sebab belakang tu semua hutan dulu ni. Bukan macam sekarang. Kira yang aku datang pertama kali tu dah jadi gini lah ke? Belum lagi. Belum Itu baru macam nak lega lah orang cakap. Okey. Tapi masih hutan lah masa tu. Sebab belakang sana dah tak ada hutan sangat lah. Kan dia orang buat solar belakang sana kan. Tapi memang tadi kira vibe dia boleh tanya Aziz, boleh tanya Mama, memang vibe dia baik lah. Cuma tak mengizinkan lah. Memang dia tak bagi lah. Memang dia tak kasih lah. Sebab Padahal kita keluar je tadi tak ada apa-apa pun. Sebab masa keluar tadi naik motor lega kan. Tak ada hujan, tak ada ribut ke apa kan. Bila Pak dah masuk, dah betul-betul dah on the way nak pergi sana, dia dah start ada kilat-kilat. Okay lah. Ini pun kita tak berbual banyak. Pun penat juga nak berbual kuat-kuat ni. Zin kat atas ni dah kira dah meraung lah. Apa dia? 7? 5 minit mobile. Mobile lagi. Okay. Tak, kalau macam tadi, kan sebelum kita pergi tu, kan kita berhenti rumah pakcik aku. Aku dah tanya pakcik aku. Dia cakap, kita cakap kat dia, dia kejap lah. Kalau kejap je boleh lah, dia cakap. Betul kejap lah tadi. Memang betul-betul sekejap. Tak sampai 5 minit aku rasa tak sampai tadi. Tengok je. Dia kasih tengok tempat tu, tapi dia tak kasih kita duduk cucu. Betul. Kita baru, kira tadi yang, nanti kita akan masukkan video tadi. Korang tengok balik video tadi, kita baru je duduk tu. Kira tak sampai seminit pun kita duduk. Baru nak start balik je. Baru nak start balik, nak cerita kan. Memang tak izinkan lah. Tempat dia pun, kalau diberi kesempatan, insyaAllah kita pergi lagi lah. Betul. Tadi Aziz ada tegur pasal Ulit Mayang. Memang betul-betul initial plan, aku ingat nak buka lagu tu kat tepi pantai. Tapi, seram lah. Sebab masa sampai pun angin dah lain macam tau. Angin, memang angin dah lain macam. Angin dah lain macam, bukan angin biasanya. Betul. Sekali Aziz pula tegur. Kau tegur apa nak buka Nak buka kan? Memang aku niat nak buka tapi tengok keadaan memang tak boleh lah. Tapi bila Pat Aziz cakap macam gitu, Aziz punya bulu roma semua dah meremang lah. Mungkin, tapi memang Ulit Mayang tu kat daerah situ. Dia daripada Besut lah, kadang-kadang aku. Besut lah, jauh dari sini lah. Tapi, kira sehala. Sehala dengan kampung ni semua lah. Dia main pantai lah, senang cerita. Pantai yang tu. Itu pantai apa orang panggil? Cina Selatan. Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Sebab kalau ikutkan lepas kita shoot kat situ tadi, ingat shoot sekejap je sebab aku nak bawa kau satu tempat lagi. Yang kau cakap kubur tu. Kubur lama tu. Tapi tak sempat lah. Tapi tu kubur lama kau, tadi kau ada cakap kat atas motor yang dia ada jembatan kat situ. Jambatan utama. Jembatan tu yang diorang mandikan jenazah semua. Lama. Kira masih ada, jembatan tu masih jembatan ada? tu tak ada dah. Oh, dah tak ada dah. Buat baru lah. Tapi tempat tu masih kalau orang lama dia tahu lah. Kira seram juga kalau mandikan jenazah kat situ. Kira mandi kat situ, kubur kat sebelah dia. Mungkin lah dekat tempat yang cakap tu. Orang lama dulu lah. Tapi kubur tu dah tak pakai lagi lah kira. Masih ada orang pakai lagi? Tak ada dah. Dah tak ada lah. Kubur tu memang dekat situ je. Okay. Itu pun kalau orang cakap rezeki lah.
Rezeki untuk tengok lah kira. Kalau jumpa jumpa lah. Kau rezeki kau kasih dorang je. Aku tak nak rezeki tu. Rezeki tu memang aku tak nak. Okay. Alright guys. Okay, that's all for solo segment. Okay. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, mungkin tahun depan kalau aku pergi sini lagi, kita akan buat video ni lagi insyaAllah kalau diizinkan lagi lah. Umur panjang lah. Umur panjang datang insyaAllah. Nanti aku akan buat tempat-tempat yang Lagi ni lah, baik, lagi baik lah. Okay, right. Sini pun banyak cerita kan. InsyaAllah nanti aku akan ambil cerita sikit-sikit daripada Joe. And bila part kita buat, kita main shoot 3 orang, mungkin aku akan buka 1-2 cerita daripada Joe lah. Okay. Alright guys. Thank you. Like, comment, share and hit bell notification. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa guys. Ciao. Bro, Semboy!